laut, darat serta udara. Ribut taufan dirempuh jua. Semangat wajah semat di dada. Beret hijau komando kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu. Amalan membaca buat generasi berintellektual sekalian. Meminjam kata-kata keramat Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Pada hari ini, saya tertarik untuk membicarakan sebuah buku novel yang sangat menarik. Bayangan ilustrasi pada kulit buku novel ini yang memaparkan reka bentuknya yang sangat menonjolkan elemen misteri. Penggunaan warna gelap, hitam dan kelabu selari dengan tajuknya. Memberikan gambaran bahawa novel ini mempunyai plot yang berat, serius dan penuh debaran. Sebelum saya melebarkan sayap, alangkah indahnya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Syakib bin Jasni, merupakan pelajar tingkatan 5 SMK Seri Medan. Kod sekolah JEA 0014. Saya seorang pelajar aliran sains tulen. Harum wangi sekuntum bunga, lalu dipetik si gadis jelita. Masa berharga enggan dilupa. Mari mulakan bicara kita. Buku yang saya masukkan ialah novel Black Ghost, hasil karya Ros Marisa dan diterbitkan oleh Karya Seni. Untuk pengetahuan semua, novel ini mempunyai 373 halaman muka surat. Tema bagi novel ini ialah pengorbanan dan kesetiaan pada negara. Novel ini mengisahkan tentang sahabat karib Megad Adri, iaitu Omar Al-Hadri. Omar yang telah menumpukan seluruh tenaga dan setianya kepada negara. Omar bercita-cita menjadi salah seorang geng pecah pintu untuk mencapai hasrat Omar. Oleh itu, bukan mudah Omar mendedahkan identiti kepada orang awam, termasuk kepada keluarga sendiri. Dalam masa yang sama, dia terpaksa menjadi seorang yang ceria dan perahsia. Suatu ketika, Omar pernah diselamatkan oleh seorang gadis bernama Mika. Saat itu, Omar merasakan bahawa pertemuan pertama mungkin tidak disengajakan. 2 kali, kebetulan. 3 kali, Omar mula anggap seorang gadis itu adalah jodohnya. Ya, selepas 3 kali pertemuan yang tidak disengajakan, Omar percaya bahawa Mika adalah seorang pilihan hatinya. Namun, tugasnya sebagai komando yang sentiasa berisiko dengan kematian yang terlalu menghampiri menjadikannya sukar untuk mengejar cintanya. Pada suatu hari, Omar dan rakan-rakannya mendapat misi dalam operasi kritikal di Menara TRX. Pasukan Black Ghost terpaksa bertindak apabila Kuala Lumpur menjadi huru-hara akibat pengkhianatan. Bersama-sama dengan para sahabat Black Ghost, Omar mempertaruhkan nyawanya di Menara TRX. Kesimpulannya, buku novel ini boleh menjadi inspirasi supaya kita dapat menjiwai semangat patriotisme, mengenang jasa dan pengorbanan mereka yang mempertahankan kedaulatan negara dan kasih sayang antara satu sama lain. Wajar kita teladani. Akhir kalam, burung nuri terbang ke seberang, hinggap sebentar di pohon cembar. Jika tersalah tutur dan kurang terang, anggap ampun dipinta. Sekian bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.